Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini Malaysia aktif memohon keikutsertaannya di kawasan global. Karena ingin membuktikan bahwa Malaysia adalah tumpuan dunia. Setelah merayu ingin ikutan BRICS, yang terbaru Malaysia minta diundang sebagai tamu di G20 Afrika Selatan. Kenapa Malaysia belum memenuhi syarat masuk BRICS dan G20? Karena alasannya bukan negara besar, dan belum memenuhi kriteria perekonomian dunia. Ini yang rakyat Malaysia belum disadari, walaupun per kapita Indonesia kecil, tapi penghasilan negara Indonesia itu sangat besar, yaitu 2,7 triliun dolar Amerika, sedangkan Malaysia, 560 miliar dolar Amerika, perbedaan sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia tidak menerima ini. Yang terbaru di sela-sela KTT G20, Indonesia kembali bertemu dengan mitra MIKTA, yaitu 5 negara berpengaruh di kawasan, seperti Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Dan satu-satunya di Asia Tenggara. Tanpa basa-basi mari kita simak video lengkapnya. Ya, ketibaan Perdana Menteri Malaysia PMX berbaris bersama-sama dengan rakan sejawatan ketua-ketua negara. Ya, kerana ucapan-ucapannya begitu terselah, dia diminati oleh semua ketua-ketua negara. Dan kerana akan berbaris di hadapan sekali bersama-sama dengan mana pula pergi tu? Kenapa di belakang pula? Dengan siapa ni? Kenapa duduk di belakang tu? Perdana Menteri India pun tak kenal dia. Dia cakap dengan siapa tu? Dia duduk dekat depan, asal aku dia berucap sama ni hebat sangat kan? Macam orang tak buat tak kenal dia. Alamak. 네, 남아프리카 공화국에서 열리고 있는 G20 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 중견 5개국의 모임인 믹타 회의를 주재했습니다. 회의장 모습 지금 보시겠습니다. 네, 남아프리카 공화국 G20 정상회의에 참석한 이재명 대통령과 이 믹타 정상들의 모습입니다. 현재 단체 이렇게 사진 촬영을 하는 모습 보고 계십니다. 믹타는 멕시코, 인도네시아, 그리고 우리 대한민국과 튀르키예, 호주 등 전 세계에서 중견국에 속하는 5개 나라의 협의체를 뜻합니다. 나누고 있는 모습입니다. 네, G20 정상회의가 열리는 남아프리카 공화국에 참석한 이재명 대통령 믹타 회의를 이번에 주재하게 되는데요. 이 믹타는 인도네시아와 멕시코, 대한민국, 튀르키예, 호주 이렇게 전 세계 중견국에 속하는 5개 국가의 협의체를 이르는 말입니다. 이번 믹타 회동은 대한민국의 의장국을 맡았는데요. 그래서 이재명 대통령이 직접 이번 회의를 주재하게 됩니다. Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Perdana Menteri kita kata Malaysia ni jadi tumpuan dunia, betul ke? Saya rasa dia silap tengok peta. Mereka ada letakkan syarat tertentu, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Tetapi negara-negara lain dijemput pula. Kenapa tidak Malaysia? Itu yang pelik tuan-tuan dan sekalian. Tetapi isu sekarang ini, Datuk Seri Anwar tidak dijemput langsung masalahnya. Datuk Seri Anwar sendiri mengakui mereka tidak dijemput. Itu saya tak dijemput. Anwar ni bagaimana kita dah jadi bahan cacian rakan-rakan ASEAN kita. Pada saya sangat memalukan lah, dan aku rasa malu nak mengaku rakyat Malaysia. Kan? Ya, simple kan? Kau bayangkan sepatutnya kita ni, kalau kita dengan negara-negara ASEAN ni, kita berhubung baik, kita kena jujur, betul tak Anas kan? Tapi bila ada pemimpin ASEAN yang tak puas hati, maksudnya something wrong dengan Anwar. Maksudnya Anwar ni dia bukan mementingkan diri dalam negara saja, tapi dia juga di luar negara dengan negara-negara ASEAN yang lain pun dia bukan membawa nama Malaysia ni as Malaysia, dia membawa nama dia as Anwar Ibrahim. Anwar cakap ASEAN, dalam penulisan itu, ASEAN enggan menjadi peserta semata-mata dalam ekonomi global. Sebaliknya ia bertujuan untuk mempengaruhinya. Wow, dia nak ASEAN ni influence, jadi satu power, satu kuasa yang boleh mempengaruhi ekonomi, membentuk tabi urus model ekonomi
ya, model ekonomi dan naratif budaya. Cita-cita Asia Tenggara melangkaui sepadannya berusaha untuk menjadi kuasa untuk perubahan positif di pentas global. Kebangkitan ASEAN mesti memberikan hasil yang ketara, memajukan keamanan, keadilan dan kemakmuran. Dia macam bunga api, Anas. Kan, di Kepompang, dia bukan macam bunga api, dia macam mercun. Bunga api tu adalah nampak cantik semua sekali, mercun hanya bunyi kuat. Kan? Dan lepas tu, yang tinggal selepas bunyi pum-pum-pum adalah sampah. Baik you cakap kentut je. Bunyi kentut kuat, yang tinggal hanyalah bau busuk. Ya, itu adalah sebaik analogi yang lebih tepat, kan? Bau telur lah tu, Anas. Kenapa Anwar ni dia seolah-olah bangga, seolah-olah dia percaya, Anas, yang di bawah kepimpinan dia, yang ASEAN ni akan menjadi lebih hebat, lebih gemilang. Okey, apa yang berlaku di situ? Perlu tak kalau Richard naikkan video tu, Adil? Ni aku baca ni, macam kita tahu kan, Indonesia menggerakkan perjanjian damai 13 tahun dulu. Perjanjian damai akhir antara Thailand dengan Cambodia. Masa tu tak silap aku, perang agak lagi besar. So tahu Indonesia kata apa? Indonesia dia 13 tahun dulu Indonesia panggil Thailand dengan Cambodia back from brink of open war. Lepas tu apa Indonesia buat tau? Indonesia dia hantar apa? Dia hantar menteri luar dia selaku pengurusi ASEAN. Indonesia hantar menteri luar. Ni sama je serangan meriam dan tembakan senjata ringan sejak 2008 telah membunuh puluhan. Ni lagi lama. Lepas tu macam mana Indonesia campur tangan? Indonesia Jakarta memegang jawatan pengurusi ASEAN 2011 dan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuruh ASEAN menangani. Kau faham tak? United Nations Security Council minta ASEAN untuk tangani. So ASEAN, kau nampak ASEAN dan Indonesia selaku pengurusi ASEAN hantar menteri luar negeri Marty Natalegawa, kan? Dia baru ambil alih jabatan. Lepas tu dia Indonesia merasakan bahawa pertempuran Thailand dan Cambodia ni akan meranapkan ASEAN. Kau nak sebab ASEAN. Lepas tu apa Indonesia buat? Indonesia berulang alik lah daripada Phnom Penh ke Bangkok ni, kementerian luar. Lepas tu mengeluarkan teks gencatan senjata. Dia mendapatkan persetujuan kedua-dua belah pihak dulu. Ya. Proses dia dekat sebulan tak. Lepas tu Indonesia menawarkan pegawai tentera tanpa senjata untuk ditempatkan di setiap kawasan di dalam Thailand dengan Cambodia, dan akhirnya Bangkok menerima. Kan? Setelah berbulan-bulan menolak. Kau nampak tak proses ni? Kau nampak tak proses Indonesia buat? Setelah berbulan-bulan menolak, lepas tu dipujuk oleh Indonesia apa semua, baru Indonesia benarkan untuk Thailand membenarkan Indonesia selaku pendamai meletak tentera pemerhati tanpa senjata. Itu prosesnya, bukan macam proses Anwar Ibrahim Hero baik. Kemudian rundingan berlaku lagi di Bogor. Rundingan saluran belakang di Bogor, Indonesia pada bulan Oktober. Ketua Pertahanan bertemu di bawah fasiliti Indonesia dan bersetuju untuk to ceasefire sementara jawatan kuasa sempadan bersama bekerja menentukan sempadan. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.